kamu semua dah banyak berubah. Berubah? Berubah apa ya? Dulu rumah ni meriah. Sekarang semua ada phone masing-masing. Tu lah, abang lagi mas lah. Kepala macam rasa berat Lepas tu, mata pedih kat tu. Cahaya skrin, kacau melatonin, itu yang buatkan kita susah tidur. Bila tidur kita terganggu. Badan kita letih. Tak cukup tidur, tak cukup rehat. Kita akan mudah jatuh sakit. Adik pun kadang-kadang malam susah nak tidur. Itu pun dah tanda awal, so jangan biasakan. Kita kadang nak luangkan masa sama-sama, tapi hakikatnya semua sibuk dengan kerja masing-masing. Adik sebenarnya kan, adik rindu nak main board game sama-sama. Kita boleh betulkan balik. Kita tak pernah terlambat. Tu lah, dulu malam-malam ayah ni bosan cerita cerita-cerita dongeng suruh kita nak tidur. Tapi kebanyakannya sekarang ni cerita kita semua diciptakan oleh alam maya. Zikrin, cikgu nampak kamu nampak macam letih. Ada yang bawa kamu? Tu lah tu, saya rasa macam pening lah kepala saya. Lepas tu, jantung saya macam rasa laju bila pegang handphone ni. Kenapa? Cikgu rasa badan kamu tengah stres. Sistem saraf kamu terganggu sebab asyik tengok telefon. Oh ya, tapi saya ingat macam saya main phone tu sebab saya main game. Lepas tu untuk macam riliskan stres lah kalau main phone tu. Oh, buat main game tu memang boleh. Cuma kalau berlebihan tu, otak boleh terganggu, boleh rosak. Ya, tapi kalau saya teruskan macam ni, badan saya boleh sakit ke cikgu? Boleh, tapi cikgu rasa masih sampai lagi untuk kamu ubah gaya hidup kamu. Kamu boleh mulakan dengan detox digital. Detox digital? Cikgu boleh tolong saya? Boleh. Kita buat pelan-pelan. Ramai remaja alami benda sama. Tapi ramai juga yang berjaya keluar daripada rasa terganggu ni. Oh, Penting untuk ada sistem sokongan daripada keluarga, rakan-rakan, daripada cikgu sendiri. lepas tu saya rasa kadang saya rasa hidup dengan phone ni macam lagi mudah, lagi senang sebab semua dekat ujung jari. Betul-betul. Cuma itu sekadar ilusi saja. Dalam realiti, dia lebih susah. Tapi di situlah yang akan buatkan kita jadi lebih kuat. Saya jadi kuat cikgu. Abang, adik nak tanya. Kalau adik selalu main telefon, apa jadi? Oh, kalau selalu main phone, badan kita akan jadi penat. Lepas tu, hormon dalam badan kita ni jadi tak stable macam tu. Oh, hormon tidur tu melatonin kan? Oh, hormon tidur tu melatonin. Dia macam skrin luar, keluarkan cahaya biru. Buat otak kita ni macam rasa sekarang waktu siang. Oh, tu sebab adik selalu tidur lambat walaupun letih. Ya, lepas tu bila melatonin ni terganggu, sistem badan pun macam jadi terjejas lah. Tapi kan kalau adik letak handphone jauh-jauh pun, kadang-kadang teringat juga macam nak main. Macam tu. Oh, itu normal sebab lama-lama otak akan macam terbiasa lah tanpa handphone. Susah juga nak tinggalkan handphone sebenarnya. Tak apa, kita buat sama. Abang tolong Maya, rasanya kita pun dah banyak terluangkan masa kita masih menghadap phone je, masih menghadap skrin je. Kadang-kadang saya pun terleka sekolah sampai lewat malam. Tu lah, tadi Cikgu Aiman mana cakap dia. Kena, kalau tak kawal dia akan jadi lebih ketagihan kalau biarkan macam ni je. Itulah. Tanda-tanda dia pun kita dah ada dah. Kalau kita perasan, kita selalu cepat marah, kita cepat letih, emosi kita terganggu. Sebenarnya kan, adik adalah rasa murung. Tapi tak tahu kenapa. Emosi pun dah terkesan. Kita perlukan keseimbangan kita. Maksudnya kena ni kot, detox digital macam Cikgu Aiman cakap tadi. Kita kena luangkan masa sama-sama macam
Aktiviti riadah ke. Macam tu. Apa kata kita mulakan malam ni, kita simpan kita punya phone, iPad, gadget masing-masing sebelum kita masuk tidur. Betul? Kita boleh start dengan baca buku, berbual macam dulu. Mungkin kita boleh start dengan peraturan tanpa skrin lepas makan malam. Boleh juga tu. Kita boleh kongsi cerita masing-masing. Boleh? Macam dulu kan abang suka tengok sangat YouTube bola. Ya, betul. Sekarang bola pun dah ada depan mata kita dah. Hello cikgu. Saya nak ucap terima kasih ke cikgu. Sekarang ni Zikri dah nampak banyak berubah dah. Alhamdulillah. Yang penting semua keluarga sokong dia. Ya betul. Kita orang pun dah mulai ikut langkah dia dah sekarang ni. Kadang kita ni memang nampak biasa, tapi dalam diam badan kita rasa penat. Saya tak sangka pula kesan dia main phone ni sampai ke tahap emosi dan fizikal dia terganggu. Betul? Cahaya palsu ni kena ganti dengan cahaya sebenar daripada dalam hati kita. Sekarang kita luangkan masa kita bersama-sama. Jom kita main board game ni. Hingga hati kita tenang, hingga kita pun sihat. Sebenarnya gadget ni tak salah pun. Cuma kalau kita lebih-lebih, tu yang ada keburukan dia. Jom kita lawan skrin sama-sama. Kita tak guna skrin dah. Adik ada jumpa buku lama kita. Kita baca sama-sama jom. Kita baca aku nak dengar. Dulu rumah kita sunyi je. Baiklah sekarang dah Rio balik. Kesan yang disebut dalam drama ini pada watak Zikri adalah mata keletihan juga pening kepala. Mata keletihan adalah berpunca daripada pencahayaan skrin dan persekitaran yang tidak sesuai. Mungkin Zikri mengalami mata keletihan kerana Zikri menggunakan tahap kecerahan daripada gadgetnya adalah secara maksimum. Ataupun mungkin Zikri kerap menggunakan telefon ketika lampu biliknya sudah dimatikan. Yang kesan yang kedua, Zikri mengalami pening kepala. Pening kepala adalah akibat daripada tekanan pada saraf dan kurang oksigen dalam badan. Zikri mungkin terlalu leka dalam menggunakan telefon biliknya dan membuatkan dirinya lupa untuk minum air dan bernafas dengan betul. Selain daripada itu, pada watak Nina mengalami kesan sukar tidur juga kemurungan. Sukar tidur adalah berpunca daripada pendedahan cahaya biru. Nina mungkin menggunakan telefon ketika waktu tidurnya yang menyebabkan waktu tidurnya terganggu. Kesan kedua yang dialami oleh Nina adalah kemurungan. Adalah berpunca daripada isolasi sosial, tidak berhubung dengan keadaan sebenar. Ini menunjukkan Nina terperap di dalam bilik dan tidak menghiraukan keadaan sekelilingnya sendiri. Dalam drama ini, watak Maya telah menyebut kataan melatonin pada dialognya. Melatonin bermaksud hormon yang mengawal kitaran tidur bagi seseorang. Hormon melatonin akan bertambah jika seseorang itu duduk dalam keadaan gelap. Manakala jika seseorang itu dikelilingi cahaya, hormon melatonin akan semakin berkurangan. Seterusnya, watak Cikgu Aiman telah memberi cadangan detox digital kepada Zikri untuk mengubah hidup Zikri yang lebih bersinar. Detox digital adalah bermaksud proses untuk mengurangkan penggunaan perangkat digital dalam kehidupan harian kita. Detox digital adalah penting pada diri kita demi menjaga kesihatan diri sendiri dan meningkatkan tahap fokus seseorang. Kesimpulan daripada drama ini adalah memberi penyedaran kepada kita tentang kesan negatif terhadap penggunaan gadget. Keluarga Faiz telah memberi penyedaran kepada kita bahawa bahayanya penggunaan gadget secara berlebihan yang memberi beberapa kesan kepada anaknya, Zikri juga Nina. Yang kedua, pentingnya sokongan keluarga dalam proses pemulihan. Keluarga Zikri, Faiz dan juga Maya memberi sokongan kepada Zikri dan juga Nina, juga sisi keluarganya untuk mengubah kehidupan mereka dengan lebih sihat. Kaedah detox digital yang diberi idea oleh Cikgu Aiman menjadi jalan penyelesaian untuk mengurangkan masa yang mereka ambil terhadap skrin dengan menggantikan aktiviti yang lebih produktif dan berharga. Akhir sekali, drama ini mengingatkan kita haruslah bijak dalam membahagikan masa antara teknologi juga hubungan nyata. It's a wrap.
Terima kasih Dek. Nak tanya, kalau kita main phone kan, apa jadi Tak, aku lupa. Mungkin... Sekejap aku lupa. Kena bawah Aku sikit. membelakangkan saya. Tolak burung. Ni serong sikit lah. Cakap. Suruh cakap. Ya, betul. Sekarang bola pun dah ada depan mata kita dah. Dah ada.